Siapa menonton videoku, jangan lupa subscribe di. Sakit rasanya. Wih, dia awak. Dan tadi mendengar radio ku senang-senang deh tapalinggu pinggang reka. Pinggang reka nang. Tu balik tu. Bedo sakit pinggang reka. Apa kahonang? Wak kan ado-ado karajo senam-senam lo. Kayak itulah bang. Dia asam orang wak deh. Cua ubi je nama makan-makan tahu je wak. Iya, sakit pinggang reka tu balai nang. Lawak makan wak lawak banyak kasihan tu pinggang cak jo nomah. Dan iyalah banyak lo makan pucuk ubi kau. Pucuk ari dan baik sambal pucuk ubi dan woan dan gulai. Pucuk ubi di rumah dan nak rancak-rancak nak membali dah. Wak kan itu macam kagak gratis ya tadi. Kalau lah piti wak tu sekali balik lawak. Iyalah lamu dan nak do makan lawak nang. Iyalah teragak lo dan je lawak. Dia wak pun lagi dipanggang. Tak buka selera wak tu. Lewat panggang lawak kau nang. Agiah dah den. Gak segetek. Wak kau nak dua modal sedikit alah. Tapi balik kalau pau nasi ni nak kau nak balik pe upak ulil. Banyak lawak cengan. Itu biar dan buian ko. Yo nak. Si Ulil tu kawan den. Namanya agiah gak sikua nah. Wah nomah pilah. Ay lakin pilah. Nang, anton lah den tapi si Ulil lah pergi balik lawak. Jadi aku mau buat dia panggang lawak. Memang bisa dia mantan wak pi dan mangasuh. Pailah surang tu wak lihat dondan. Tapi pinggangnya sakit ama bisa dia membawa undangan. Cuba lalu jangan daripada potan orang. Yo cuba lu. Yolah. Bedo si onang ko lai. Yung suruh dia pergi membali lawak ke tempat si Ulil nga nak nama mantan den dah. Panik den deh. Cak dia nonton TV ko lah ya. Nak kabuat panggang lawak ndak nah. Menyayat ikannya lebih bagus dari samping ini ya. Disayat ininya, jadi dia meresap, dipangkangnya juga cepat matang. Jangan satu gini ya. TV acara orang panggang lawak lah nya pangga aneh. Bejai-bejai salero den deh. Oh no! Bejai-bejai dan di TV ko dia lah dan diminta sampai si Ulil dan we lo lawak panggang. Dua ha.
Alhamdulillah sa bulan ko banyak laku-laku dan berkah kau kita syukuri nikmat Tuhan yang sebanyak-banyaknya. Kan kata lain segar-segar nilainya karayonyo orang pemali banyak mana makan ikan ko sehat utak sehat deh. Santiang anak belajar santiang deh. Disyukurilah nikmat Tuhan dari banyak orang pemali ikan. Tempel ma. Apa mas tempel ni ha? Kawan dan warnanya. Oh, dia taraga panggang lauk. Ada lauk nila ng kapwa-kapwa. Ito dia taraga dan panggang lauk ah. Oh itu tempel ke kandaan. Iyo. Lauk dia lah kadang-kadang nila tu. Tiyo kilo lianya. Beden sikua ni nyo. Yo abang biasa 1 kilo 30,000 kilonya. Desi na mahal. Sikua na minta lauknya. Basura lah na kali 1 kilo. Sande na 1 kilo. Tempel ko memberi sakit dan sande. Sikua na minta nyo leo. Tempel jadi 20,000 si kuah. 2,000 saya lah aku ada dan piti nak usah dibalian. Piti lawak sikua tu 2,000 dan bayar. Oh 2,000 lah usah aku balik lawak dia dah tempel. Bago-bago baara. Ini ko ndak usah ko bayar tempel piti 2,000 tu. Biar lagi lawak kau. Ko cek ke mana. Tunggulah pun si ko dalam biarnya aku lawak pilih dia mahal aku bago-bago lawak dan biar lagi aku lawak. Aku mau lawak ko tempel lah. Olah. Yo, wedo elo yo kawan dia tu nama kasih ni. Dapat dia lawak dia kapek pangang Yang lawak. murah sakit deh. Yo, murah dah sakit ni le. Ulang ni lai. Yo deh. Rasailah aku tempel. Video mana kau makan lawak tu mahal. Aku minta lawaknya. Rasailah aku. Alhamdulillah. Taraga lawak bakar dapat dan lawak dari kawan den. Lawak bala dia nyuagi hai. Ulah. Tempel ko bago ako maala mo nga. Kau yo kasakti ko. Ay puro ni. Sisi na mahal. Sikua na minta lawaknya. Basura lah na kali 1 kilo. Sande na 1 kilo. Tempel ko memberi sakit dan sande.